Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejam celik, kita dah berada di hujung Ramadan. Rasa macam sekejap je Ramadan tahun ni kan? Untuk perkentuhan semua, Sekolah Kebangsaan Taman Muda telah mengimarahkan Ramadan dengan melaksanakan program Ihya Ramadan di bawah kelolaan Panitia Agama Islam. Jom bersama-sama saya, Widat Nur Khairin, kita saksikan aktiviti dan program yang telah dilaksanakan. Jom! Jom kita bersama-sama dengan Ustazah Nur Syahidah binti Ahmad, penyelaras program Ihya Ramadan. Jom. Marakan bulan Ihya Ramadan, dan program ini sentiasa mendapat sambutan daripada para pentadbir, para guru, anak murid dan juga ibu bapa SKTM. Terima kasih diucapkan. Pada pendapat Ustazah, aktiviti atau program yang manakah paling mendapat sambutan? Sebenarnya dalam banyak-banyak aktiviti yang kita lakukan, Widat, program yang saya rasa paling mendapat sambutan adalah aktiviti Jom Selawat. Selawat ni maksudnya murid-murid belajar selawat semasa terawih. Kita ada seramai 21 kumpulan yang menyertai aktiviti ini. Itulah program yang paling mendapat sambutan sepanjang Ramadan. Terima kasih Ustazah. Boleh bagi ucapan raya sikit? Okey, di kesempatan ni saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SKTM dan semua umat Islam yang menyambutnya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustazah. Dah hujung-hujung Ramadan ni, jom kita terjah beberapa orang murid untuk segmen ulang kaji Ramadan dan penglibatan mereka sepanjang Ramadan di sekolah. Jom. Kita nak ulang kaji bab puasa ni, boleh jawab soalan tak? Boleh. Okey. Apakah pengertian puasa? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Okey, baik, terima kasih. Nyatakan beberapa adab berbuka puasa. Kita perlu mempercepatkan berbuka puasa. Di malam hari Ramadan juga, kita perlu melakukan solat sunat tarawih. Kawan-kawan, jangan lupa solat sunat tarawih tau. Baik, terima kasih. Apa soalan? Boleh tak bacakan niat puasa? Boleh. Nawaitu Somadin anada ifadi Ramadana hazi isanati lillahi ta'ala. Okay, terima kasih. Hai, tengah buat apa tu? Tengah tengok bunga. Oh, boleh tak saya nak bagi awak satu soalan? Boleh? Boleh sebutkan 3 program semasa Ihya Ramadan? Boleh. 3 program pada Ihya Ramadan ialah tadarus di kelas. Setiap kali rehat, kami akan membuat tadarus di kelas. Yang kedua, pertandingan pada bulan Ihya Ramadan. Kami membuat video tentang tazkirah Ramadan dan menghantar ke Ustaz Ubaidillah. Yang ketiga, aktiviti khatam Al-Quran. Pada hari ini kami tadi baru saja buat program khatam Al-Quran.
kami beramai-ramai membaca Al-Quran. Kami dari semalam berabai. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Aktiviti atau program mana yang paling best bagi kamu berdua semasa bulan Ramadan? Kami suka program Bubur Lambuk. Ia sangat sedap. Okey, terima kasih. Apakah aktiviti yang disertai bulan Ramadan ini? Aktiviti yang kami sertai pada bulan Ramadan ini ialah majlis khatam Al-Quran yang berlangsung sebentar tadi. Terima kasih. Apakah aktiviti yang disertai bulan Ramadan ini? Saya menyertai aktiviti iftar bersama rakan-rakan yang diajukan oleh kawan saya pada hari Rabu. Okey, terima kasih. Apakah aktiviti atau program yang paling best? Setakat ni yang paling best ialah majlis khatam Al-Quran. Boleh sebutkan 3 program semasa Ihya Ramadan? Boleh. Antara program yang diadakan dalam Ihya Ramadan ialah Bubur Lambuk, Tadarus Quran dan baru berlangsung tadi iaitu Khatam Al-Quran. Okay, terima kasih kawan-kawan. Sama. Ramadan bakal beransur pergi, Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, mohon dimaaf kekhilafan diri. Baiklah, sebelum saya dan tim TV PSSD Muda mengundurkan diri, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Bye. Kami ingin mengucapkan Salam Aidilfitri buat semua. Maaf zahir dan batin. Kami wakili ibu dan seluruh warga Mesir Taman Muda ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita nak ulang kaji. Pejam celik. Dah.